Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di awal surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan sifat-sifat orang mukmin yang berjaya. Kalau kita nak tahu orang mukmin yang berjaya boleh masuk syurga, jauh daripada neraka ni, sifat dia balas mana? Bukan kepap dia balas mana? Ni Allah ya. So 2, 3, 4, 5 ni. Tapi dalam 4, 5 ni 7 hak dia royak tu, saya ambil so je, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman berjaya ni ialah orang-orang yang jaga amanah, jaga janji. Sebut kata amanah, dia jaga sungguh, dia pelihara sungguh. Sebut kata janji, dia jaga sungguh, dia pelihara sungguh. Jadi kalaulah hidup orang Islam, orang beriman pakat turut Al-Quran dengan sifat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, masyarakat kita timbullah menjadi satu masyarakat yang penuh dengan kebudayaan yang baik. Terbentuknya satu masyarakat yang berkebudayaan Islam, prabhini Islam, watnatam Islam. Tapi apabila tinggal Kroasia, tak kata tinggal banyak, kalau tinggal ayat saat ni je. Janji pukul 2, pukul 4, janji pukul 10, pukul 11, baru duk pagi, baru duk gapo semua, gapo tak apa. Kalau amanahnya kena. Ini celah masyarakat yang tidak mengikuti Al-Quranul Karim, tak termasuk dalam mukmin yang berjaya. Ni di hari ini ikhwan kasih sekalian, kita nak cuba bentuk masyarakat tempat kita ni, tak kira lah dalam camwak mana pun, sampai ke letak bakok pun suka. Kita nak ubah daripada kebudayaan yang jauh daripada Al-Quran kepada kebudayaan yang mengikut Al-Quranul Karim. Dulu kebudayaan Melayu, orang Melayu pakai hina sendiri. Orang Melayu pakat menghina bangsa Melayu kerana kebudayaan yang cukup buruk. Mana kita janji pukul 2 tu, pukul 2 jam Melayu ke apa tu? Dia jam Melayu kalau pukul 2, pukul 3. Ini satu kebudayaan cukup buruk. Maknanya nak berbangga dengan kebudayaan Melayu, dengan bangsa Melayu sendiri yang menghina Melayu sendiri. Berat puncanya tinggal Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita nak bagi kebudayaan Melayu saat ni menjadi kebudayaan Islam, ataupun kebudayaan Islam Melayu Islam yang berasas kepada Al-Quranul Karim. Oleh itu ikhwan yang dikasih sekalian, ni kita ni sebagai kata orang dalam orang nak mengubah masyarakat lah ni. Orang nak membina ilmu, nak membina masyarakat dengan ilmu, dan nak membina masyarakat dengan kebudayaan Islam yang berlandas kepada Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW. Maka buat kita semua ni, walau mana kita dah ambil kesempatan dalam masyarakat, kalau kita jadi teriman, kita usahalah menghidupkan kebudayaan, menjaga amanah dan apa yang kata menjaga masa janji. Tak ada payah. Kalau jadi teriman, jadi tok nebeh, ia kena ada peracung. Peracung tak asal pukul apa? Pukul 2. Pukul 2 kita betul sungguh, boleh mula sungguh. Tapi pukul 2 boleh mula peracung. Orang mari tak mari, ada sore ada kita mula pukul 2. Sebab apa?
Lain kali yang kedua, oh tak boleh kita nebel kita kedua-dua sungguh. Penebel kita kedua-dua sungguh. Kalau tak nebel tak kedua, patut pergi ketiga nak mula. Tak apa, tak pergi kedua, tak apa. Penebel kita tak buat cerap kedua, ketiga. Jadi pukul 3 juga. Pukul 3 lewat dah pukul 3 pula dosa lagi. Kalau janji pukul 10. Pukul 10. Tak apa, tak pergi pukul 10, tak apa, dia tak mula cerap pukul 10 peracung tu. Pukul 11 hari Jadi kedua-dua belah pihak tu sama-sama mengkhianatkan janji. Tok Imi, Tok Nebe, hak tak masuk janji pun dia mengkhianat, dan orang Tok Nebe pucuai nak turut pun khianat juga. Tak betul masa, tak pelera masa. Apa? Orang yang tak masuk, tak nebel, tak masuk nak solat pukul 10 saat ni tu. Dia tak mula pukul 10. Sampai ke 10.30. Jadi, tak nebel lah orang yang mengkhianat masa janji sungguhnya. Dia lah orang yang memulakan mengkhianat masa janji. Lepas tu, pucuai apa kat turun. Selama mana kita selaku nak bicarkan di sini, kita kulit kapung, kita tak boleh tunjukkan masa janji dengan tepat di hari ni. Dia jadi Melayu situ lagi, tak jadi Islam, tak jadi mukmin yang berjaya. Jadi apabila kita betul-betul berpegang dengan Al-Quranul Karim, dengan otomatik kalau keluarga jadi keluarga Islam. Buat apa? Kerana pakat tunggu Quran berlaku. Kalau kita tak ada sangkum, dengan sendirinya sangkum jadi sangkum Islam. Jadi keluarga, jadi masyarakat yang berkebudayaan Islam. Apa? Pakat tunggu Quran lah, masuk tak boleh kita silap janji dosa ni. Kita tidak ikut masalah perintah khamsah kepada Nabi. Oh tak boleh Nabi murid ni. Oh tak lu sangat je. Kalau aku tak betul masa tak pukul 2, kalau pukul 2 tak Nabi tak aku tak kira tak Nabi murid kat aku. Oh tu haluh je. Hak besarnya kalau tak Nabi tak pukul 2, aku tak pergi pukul 2 tak boleh, aku berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru jadi kemudian Islam yang sebenar mengikut Al-Quran kan sunnah. Kalau pakat tu Quran belaka sunnah belaka pun kita. Dah, sunnah insya-Allah. Tu di antaranya. Maka pakatlah usaha kita balah mana nak boleh betul masa sungguh. Saya biasa royak dah sekali. Dia lebih Cina. Cina Quran tak ada. Allah pun tak ada. Nabi Muhammad pun tak ada. Tapi kalau masa janji, Masya Allah, beno kita mula-mula jadi perhatian sepakan rek dulu. Ya gidungan di Sepadindo. Dia kelik 2-3 hari dah berjaput berkecek dengan saya. Apa ke satu malam rumah dulu, rumah buruk dulu. Dia kata tak ada yang Allah beno berkelik di itu ni, kelik di Cina. Pergi ziarah gidungan Sepah. Benda masuk awal kita. Masuk ke Sepah. 5 minit belum sapa baru tu teng nak peracung dia. Penuh habis dah. Semacik penuh dah Sepah. Tak sampai ada 5 minit lagi nak peracung. Tak mula lagi. Penuh si ada bos apa masuk pai mula peracung. Benda kata lu teka teruk tak ada ingat pak kita. Tempat kita tak pukul 9 dah peracung pukul 10. Nak peracung kau. Nak peracung lagi pukul 10 tu. Tak boleh mula lagi. Tu tempat kita. Tak apa lagi demo tu. Kita orang yang beriman dengan masa tak boleh silap ni. Kita jadi umatul Quran, ya Allah ya cerak-cerak dah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ni orang sifat beriman sungguh yang berjaya. Dia kena pesen ni masa betul kena betul. Apa kita tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kita tak ada berdosa, kita tak betul masa? Sebab itulah ikhwan yang dikasihi sekalian, banyaklah kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita reti, kita faham, lepas tu kita tanya ikhlas di hati kita, aku nak turut Quran, aku nak turut Quran. Bukan belajar nak tahu saja dah, nak turut Quran. Maka insya-Allah kita akan diberi taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.